Kali ni Kim nak cerita dengan korang tentang seorang lelaki yang buat seluruh California hidup dalam ketakutan selama berbulan-bulan. Setiap kali malam menjelma, orang ramai mula rasa takut nak tidur tau. Ada yang letak senjata dekat sebelah katil, ada yang pasang kunci tambahan dekat rumah dan ada yang sanggup berjaga sampai pagi sebab takut rumah diorang jadi sasaran seterusnya. Yang paling menakutkan, tak ada siapa tahu siapa pelakunya. Polis tak tahu, jiran-jiran pun tak tahu dan mangsa-mangsa yang terselamat pun cuma mampu bagi gambaran yang berbeza sebab lelaki ni tak memilih mangsa tau. Tak kira orang tu tua ke, muda ke, tak kira kaya atau miskin. Kalau dia pilih rumah korang malam tu, korang mungkin takkan sempat tengok matahari esok hari. Richard Ramirez dilahirkan pada 29 Februari tahun 1960 di El Paso, Texas. Dia ni merupakan anak bongsu dalam keluarga yang mempunyai 5 orang anak. Kalau korang tengok kehidupan Richard masa kecil, tak ada siapa sangka dia akan membesar menjadi seorang pembunuh bersiri yang terkenal di seluruh dunia tau. Tapi ramai penyiasat percaya beberapa perkara yang berlaku semasa dia membesar mungkin memainkan peranan dalam membentuk diri dia. Antara individu yang paling banyak mempengaruhi Richard ialah sepupu dia sendiri yang bernama Miguel Ramirez. Miguel ni merupakan bekas tentera Amerika yang pernah berkhidmat dalam Perang Vietnam. Bila Richard masih remaja, si Miguel ni selalu bercerita tentang pengalaman dia semasa perang. Kadang-kadang cerita tu bukan sekadar cerita biasa tau. Miguel ni dikatakan menunjukkan gambar-gambar mangsa perang yang mengerikan dekat Richard. Dia juga sering bercakap tentang keganasan yang pernah dia lakukan semasa berada dekat Vietnam. Richard yang masih muda masa tu mula rasa kagum tau dengan sepupu dia. Dia ni banyak menghabiskan masa mendengar cerita-cerita tu tanpa menyedari kesan yang mungkin ditinggalkan terhadap diri dia. Keadaan jadi lebih buruk bila Richard mula terlibat dengan dadah masa dia usia remaja. Dia mula menghisap ganja, kemudian dia beralih kepada bahan yang lebih kuat. Prestasi sekolah dia pun semakin merosot dan dia mula terlibat dengan pelbagai masalah disiplin. Tapi ada satu kejadian yang berlaku pada tahun 1973 betul-betul tinggalkan kesan mendalam terhadap Richard. So ada satu hari tu, Miguel bertengkar dengan isteri dia dekat depan Richard tau. Pertengkaran tu bertukar menjadi tragedi bila Miguel melepaskan tembakan yang membunuh isterinya di depan mata Richard sendiri. Masa tu Richard ni baru berusia 13 tahun tau. Dan ramai yang percaya pengalaman-pengalaman inilah yang menjadi sebahagian daripada permulaan kepada jalan gelap yang bakal dia lalui beberapa tahun kemudian. Masuk tahun 1984, Richard dah berpindah ke California. Pada pandangan orang luar, dia ni cuma nampak macam lelaki muda yang hidup terumbang-ambing tanpa hala tuju yang jelas tau. Sebab dia ni tak ada pekerjaan tetap, dia banyak menghabiskan masa berkeliaran, mencuri dan mengambil dadah. Tapi apa yang ramai orang tak tahu, dalam masa yang sama Richard dah mula melakukan jenayah yang jauh lebih serius. Pada mulanya, polis tak sedar semua kes yang berlaku tu sebenarnya dilakukan oleh orang yang sama sebab mangsa dia terlalu berbeza tau. Ada wanita muda, ada pasangan suami isteri, ada warga emas yang tinggal bersendirian dan lokasi serangan dia juga berubah-ubah. Sebab tu polis susah nak nampak satu corak yang jelas. Pada 28 Jun tahun 1984, seorang wanita berusia 79 tahun bernama Jenny Wickov ditemui mati di rumahnya di Los Angeles. Masa ni, dia ni tinggal bersendirian dan dipercayai diserang masa dia sedang tidur. Pada masa tu, polis menganggap ini mungkin kes pembunuhan biasa. Tak ada siapa sangka itu hanyalah permulaan. Beberapa bulan selepas tu, semakin banyak serangan mula berlaku tau. Dan yang menakutkan, cara Richard masuk ke rumah mangsa sangat mudah. Kadang-kadang dia masuk melalui tingkap yang tak berkunci, kadang-kadang melalui pintu belakang, ada juga rumah yang langsung tak menunjukkan tanda-tanda pecah masuk. Bila malam tiba, Richard akan meronda kawasan perumahan dan mencari rumah yang dianggap mudah untuk diceroboh. Mangsa dia pula dipilih secara rawak tau, sebab tu orang ramai mula hidup dalam ketakutan. Tak ada siapa tahu siapa yang akan jadi sasaran seterusnya. Tak ada siapa tahu rumah mana yang akan dipilih malam tu. Dan setiap kali polis fikir diorang dah mula nampak petunjuk, Richard akan menyerang lagi di tempat yang berbeza. Menjelang awal tahun 1984, jumlah mangsa semakin bertambah. Media pula memberi perhatian serius dekat kes ni. Tajuk-tajuk berita mula memenuhi televisyen dan akhbar. Orang ramai mula sedar ada seorang pemangsa yang sedang berkeliaran pada waktu malam, iaitu seorang lelaki yang masuk ke rumah orang ketika orang sedang tidur. Dan masa itulah satu gelaran mula muncul. Gelaran yang akhirnya membuatkan seluruh California mengenai Richard Ramirez dengan nama yang cukup menakutkan, iaitu The Night Stalker. Bila media mula guna nama The Night Stalker, keadaan dekat California terus berubah. Kalau sebelum
sebelum ni, orang ramai cuma dengar kabar angin pasal beberapa pembunuh yang berlaku dekat kawasan berbeza. Sekarang diorang mula sedar semuanya mungkin dilakukan oleh orang yang sama. Dan perkara tu memang menakutkan sebab pembunuh ni tak ada sasaran tertentu. Dia tak pilih mangsa berdasarkan umur, dia tak pilih mangsa berdasarkan pekerjaan, dia juga tak pilih mangsa berdasarkan kawasan. Malam ni dia boleh serang seorang wanita warga emas yang tinggal seorang diri. Malam seterusnya pula dia boleh masuk rumah pasangan muda yang langsung tak ada kaitan dengan mangsa sebelumnya. Disebabkan tu seluruh California mula hidup dalam ketakutan. Ramai penduduk beli kunci tambahan untuk rumah masing-masing. Kedai yang jual sistem keselamatan pula mula menerima lebih banyak pelanggan daripada biasa. Dan ada juga ahli keluarga yang tidur dengan lampu terbuka sepanjang malam. Ada juga yang sanggup berjaga sampai pagi sebab terlalu takut. Dan sementara orang ramai hidup dalam ketakutan, Richard pula terus menyerang. Pada Mac tahun 1985, seorang wanita bernama Maria Hernandez terselamat selepas ditembak di luar rumahnya. Walaupun cedera, dia berjaya memberi maklumat penting kepada polis tentang rupa lelaki yang menyerangnya. Tak lama kemudian, seorang lagi mangsa turut terselamat daripada serangan Richard. Sebelum melarikan diri, Richard dikatakan memaksa wanita tu untuk melihat wajahnya. Tanpa dia sedar, tindakan tu akhirnya memberi satu kelebihan besar kepada pihak penyiasat. Buat pertama kalinya, polis mula mendapat gambaran yang lebih jelas tentang suspek yang sedang diorang buru. Tapi walaupun beberapa mangsa berjaya terselamat dan memberi keterangan, Richard masih bebas dan setiap kali berita baru keluar dekat televisyen, orang ramai mula tertanya-tanya perkara yang sama. Bilakah dia akan ditangkap atau lebih menakutkan lagi, siapa pula mangsa seterusnya. Tapi korang nak tahu apa yang lagi gila pasal Richard ni? Cara dia bunuh orang memang tersangat kejam dan tak ada berperi kemanusiaan langsung tau. Ada satu kes ni, mangsa dia seorang wanita warga emas. Lepas Richard pecah masuk dan bunuh wanita tu, dia ambil pisau dia dan dia cungkil kedua-dua biji mata mangsa tu keluar. Yang buat Kim rasa meremang gila, dia tak tinggalkan macam tu je tau. Dia masukkan biji mata tu dalam satu bekas, dia bawa balik bilik hotel dia dan dia simpan buat macam souvenir atau trofi kenangan jenayah dia. Menjelang pertengahan tahun 1985, tekanan terhadap pihak polis semakin tinggi. Media setiap hari melakukan perkembangan kes. Orang ramai pula mula mempersoalkan kenapa pembunuh yang sama masih belum berjaya diberkas. Tapi apa yang diorang tak tahu, polis sebenarnya semakin hampir untuk mengetahui identiti sebenar The Night Stalker. Dan satu kesilapan kecil yang dilakukan Richard tak lama selepas tu akhirnya menjadi titik perubahan dalam siasatan. Menjelang Ogos tahun 1985, tekanan terhadap pihak polis memang semakin kuat. Setiap kali Richard menyerang, berita The Night Stalker terus memenuhi televisyen dan akhbar. Orang ramai pula semakin takut sebab pembunuh ni masih bebas berkeliaran. Dan pada 24 Ogos, Richard mencuri sebuah kereta jenis Toyota dan menggunakannya untuk bergerak ke beberapa lokasi. Lepas selesai melakukan jenayah, dia tinggalkan kereta tu dekat satu kawasan parking. Bagi Richard, mungkin dia fikir kereta tu cuma satu lagi barang dicuri yang akan hilang macam tu je. Tapi kali ni nasib tak menyebelahi dia. Pasukan forensik berjaya menemui cap jari yang jelas pada cermin pandang belakang kereta tersebut. Dan bila cap jari tu dimasukkan ke dalam pakalan data, penyiasat akhirnya mendapat nama yang selama ni diorang cari, iaitu Richard Ramirez. Buat pertama kali, Night Stalker bukan lagi sekadar bayangan misteri yang muncul dalam berita. Polis kini tahu siapa dia. Diorang juga berjaya mendapatkan gambaran Richard daripada rekod tangkapan lama. Tak lama kemudian, gambar tu mula diedarkan kepada media. Surat khabar, televisyen dan stesen berita mula menyiarkan wajah Richard kepada seluruh California. Dan dalam masa beberapa jam je, berjuta-juta orang kini tahu rupa lelaki yang paling dikendaki di negeri itu. Apa yang Richard tak tahu, wajah dia kini berada di mana-mana tau. Dekat televisyen, dekat muka depan akhbar, dekat kedai-kedai, dekat stesen minyak. Semua orang sedang mencari dia. Beberapa hari kemudian, Richard pulang ke Los Angeles selepas berada di Arizona. Tapi sebaik saja dia turun dari bas dan berjalan dekat kawasan bandar, dia mula rasa ada sesuatu yang tak kena. Masa ni, dia tengok orang ramai mula memandang dia tau. Ada yang nampak terkejut, ada yang terus menunjuk ke arah dia dan masa itulah Richard sedar seluruh negara dah tahu wajah dia. Dan apa yang berlaku beberapa minit selepas tu akhirnya menambahkan tempoh ketakutan yang menghantui California selama berbulan-bulan. Jadi pada 31 Ogos tahun 1985, Richard Ramirez berada dekat kawasan Los Angeles. Masa tu gambar wajah dia dah tersebar dekat mana-mana, nama dia pula dah keluar dekat muka depan akhbar. Jadi bila dia berjalan dekat kawasan perumahan tu, beberapa penduduk terus cam siapa dia sebenarnya. Pada mulanya ada seorang wanita ternampak Richard dan terus menjerit beritahu orang sekeliling ada lelaki yang sedang dicari polis.
Dalam sekelip mata, suasana terus jadi kecoh. Richard yang sedar identitinya dah terbongkar terus cuba melarikan diri. Masa ni, dia berlari merentasi beberapa jalan sambil cuba menjauhkan diri daripada orang ramai. Tapi semakin dia lari, semakin ramai orang mula mengejar dia. Ada yang keluar dari rumah, ada yang tinggalkan kereta, ada yang terus berlari semata-mata nak pastikan Richard tak terlepas lagi. Masa ni, Richard cuba mencuri sebuah kereta untuk melarikan diri, tapi pemilik kereta tu berjaya menghalang dia. Dan tak lama kemudian, dia cuba ambil satu lagi kenderaan dekat kawasan berhampiran, tapi sekali lagi cubaan tu gagal. Dan masa inilah semakin ramai penduduk yang datang dekat Richard. Dia cuba nak melawan, dia cuba nak meloloskan diri, tapi disebabkan jumlah orang yang kejar dia tu terlalu ramai dan ada beberapa penduduk mula pukul dan tahan Richard supaya dia tak dapat melarikan diri sementara tunggu pihak polis sampai. Dan akhirnya lelaki yang selama berbulan-bulan buat seluruh California hidup dalam ketakutan akhirnya berjaya ditangkap bukan oleh polis terlebih dahulu tapi oleh orang awam yang tahu wajah dia daripada berita. Tak lama kemudian polis pun tiba di lokasi. Richard masa tu cedera akibat dipukul oleh orang ramai, akhirnya digari dan dibawa pergi. Dan dengan itu tempoh ketakutan yang menghantui California selama berbulan-bulan akhirnya berakhir. Tapi walaupun Richard dah berjaya ditangkap, satu lagi perjalanan yang panjang masih menunggu. Siasatan terhadap semua jenayah yang dikaitkan dengan dia baru saja bermula dan semakin banyak bukti dikumpulkan semakin jelas betapa besarnya skala jenayah yang telah dia lakukan oleh Richard Ramirez selama ini. Selepas Richard berjaya ditangkap, polis mula menyusun semua bukti yang dah dikumpulkan sepanjang siasatan. Dan masa inilah orang ramai mula sedar yang kes ni sebenarnya jauh lebih besar daripada yang diorang sangka. Satu demi satu lokasi jenayah mula dikaitkan dengan Richard, cap jari, barang bukti, keterangan mangsa yang terselamat, semuanya mula membentuk satu gambaran yang jelas. Penyiasat percaya Richard bertanggungjawab terhadap siri serangan yang berlaku dekat California sepanjang tahun 1984 dan 1985. Bila jumlah pertuduhan mula diumumkan, ramai orang terkejut sebab senarai jenayah yang dikaitkan dengan Richard memang sangat panjang. Perbicaraan pula tak terus bermula dengan cepat Kes ni terlalu besar dan melibatkan terlalu banyak bukti serta saksi. Jadi proses mahkamah mengambil masa bertahun-tahun. Sepanjang tempoh tu, Richard sering menjadi perhatian media. Setiap kali dia muncul dekat mahkamah, wartawan akan memenuhi kawasan luar bangunan. Ramai orang nak tengok sendiri lelaki yang selama ni dikenali sebagai night stalker, tapi apa yang lebih mengejutkan, Richard nampak langsung tak menunjukkan rasa bersalah. Ada masanya dia kelihatan tenang dan seolah-olah menikmati perhatian yang diberikan kepadanya. Perkara tu buat ramai orang semakin marah Lebih-lebih lagi, keluarga mangsa yang terpaksa hadir ke mahkamah dan mendengar semula segala yang berlaku kepada insan yang diorang sayang. Perbicaraan akhirnya bermula secara rasmi pada tahun 1988. Dan sepanjang perbicaraan berlangsung, pihak pendakwa membentangkan pelbagai bukti yang mengaitkan Richard dengan siri jenayah tersebut. Semakin banyak bukti yang didedahkan, semakin sukar untuk Richard menafikan perlibatannya. Dan akhirnya pada tahun 1989, juri mencapai keputusan. Richard Ramirez didapati bersalah atas pelbagai pertuduhan termasuk pembunuhan, cubaan membunuh, serangan seksual dan pecah rumah. Dia kemudian dijatuhkan hukuman mati dan bila keputusan tu diumumkan, ramai keluarga mangsa rasa lega. Bukan sebab kesedihan diorang hilang, tapi sekurang-kurangnya lelaki yang menyebabkan banyak penderitaan akhirnya tak lagi bebas dekat luar sana. Namun walaupun perbicaraan tu dah berakhir, nama Richard Ramirez masih terus menghantui ingatan ramai orang. Dan sehingga hari ini, dia masih dianggap sebagai salah satu pembunuh bersiri paling ditakuti dalam sejarah Amerika Syarikat. Walaupun Richard Ramirez dah dijatuhkan hukuman mati, kisah dia sebenarnya tak berakhir dekat situ. Sebab sampai hari ini, nama Night Stalker masih lagi disebut bila orang bercakap tentang pembunuhan bersiri paling menakutkan dalam sejarah Amerika. Antara sebab utama ialah cara dia memilih mangsa. Kebanyakan pembunuh bersiri biasanya ada corak tertentu kan. Ada yang menyasarkan golongan tertentu, ada yang pilih mangsa berdasarkan umur atau jantina. Tapi Richard ni berbeza. Mangsa dia datang daripada pelbagai latar belakang. Sebab itulah ramai orang pada waktu tu merasakan sesiapa sahaja boleh menjadi sasaran seterusnya. Dan perasaan itulah menyebabkan seluruh California hidup dalam ketakutan selama berbulan-bulan. Beberapa dekad selepas dia ditangkap, kisah Richard masih lagi menjadi bahan dokumentari, buku dan kajian jenayah. Ramai pakar cuba memahami bagaimana seorang lelaki biasa boleh berubah menjadi individu yang sanggup melakukan jenayah sedemikian. Ada yang melihat zaman kanak-kanaknya, ada yang melihat pengaruh dadah, ada juga yang mengkaji pengalaman hidup yang dilalui sejak kecil. Tapi walaupun pelbagai teori dikemukakan, satu perkara tetap tak akan berubah. Apa yang dilakukan Richard telah meninggalkan kesan yang sangat besar kepada mangsa yang terselamat dan keluarga mangsa. Masa ni, bagi kebanyakan orang, Richard Ramirez ni bukan sekadar seorang penjenayah Dan sekian lama, Richard akhirnya menghabiskan baki hidupnya di dalam penjara selepas disabitkan bersalah atas pelbagai jenayah yang dia lakukan. Pada 7 Jun
tahun 2013, Richard meninggal dunia masa masih dalam berada tahanan pada usia 53 tahun. Menurut laporan, dia meninggal dunia akibat komplikasi kanser serta beberapa masalah kesihatan lain yang dia hadapinya. Tapi walaupun Richard dah meninggal dunia, nama Night Stalker tak pernah benar-benar hilang daripada ingatan ramai orang. Sampai hari ini, kes dia masih dibincangkan dalam dokumentari, buku dan rancangan jenayah sebenar di seluruh dunia. Dan mungkin itulah penyebabnya kes Richard Ramirez terus diingati sehingga ke hari ini. Bukan sekadar kerana jumlah mangsa yang terlibat, tetapi kerana bagaimana seorang lelaki berjaya membuat berjuta-juta orang hidup dalam ketakutan setiap hari malam menjelma. Okeylah korang, cukup sampai sini dulu untuk kes kali ni. Saya Kim dan jumpa lagi kita dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.